Selamat datang ke Carikas.com. Hari ini Volvo Car Malaysia telah melancarkan dua model flagship SUV baru. Yang pertama ialah model elektrik EX90 baru dan yang kedua model XC90 plug-in hybrid dan mild hybrid baru. Jom kita ushar dua-dua model ni. Okey, saya pasti ramai di kalangan anda telah pun menonton video preview kita tentang EX90 ni yang dibuat oleh kawan saya Muklis. Jadi untuk part video ni, saya nak bagi detail paling penting sekali iaitu harga. So EX90 untuk pasaran Malaysia, satu spek saja, harga dia bermula RM442,888. Okey, kita balik ke kembar XC90 baru ni pula, dan ini adalah sebenarnya model XC90 lama yang telah diberikan facelift yang sangat major. Tapi memang nyatalah ada banyak pembaharuan baru luar dan dalam. Jom kita tengok. Okay, dari segi perubahan design kat depan ni memang nyata XC90 baru ni dah dapat lampu LED TOS hammer yang design dia baru, lain daripada yang model lama. Tapi part favourite saya, grill depan baharu ni. Memang design dia nampak lagi cun, lagi upmarket, lagi mahal daripada model XC90 lama, dan perubahan bersambung di bahagian belakang juga. Jom tengok. Okey, perubahan design di bahagian belakang tidak seketara dengan bahagian hadapan, tetapi memang nyata ada perubahan, termasuklah lampu LED belakang dengan desain grafik baru dan juga desain tailgate yang lebih simple daripada dahulu. Ada juga sentuhan yang premium dan posh macam insert chrome ke dalam bumper bawah ni, tetapi yang memang nyata kat belakang ni memang salah. Anda tidak akan silap SUV ni dengan mana-mana jenama lain. Alang-alang kita kat belakang ni, saya nak highlight, masih lagi lengkap dengan power tailgate dan juga fungsi air suspension yang boleh redahkan kereta untuk memudahkan tunggahan barang. So, siapa yang mata tajam dah nampak tadi, XC90 baharu ni macam XC90 lama masih lagi memberi 3 barisan tempat duduk, dan anda boleh lihat hidup dalam barisan kedua ni lebih kurang sama je macam dahulu, sangat luas dan sangat-sangat selesa dan juga sangat-sangat premium, sangat mahal lah rasa dia sebab balutan seat dia kulit yang sangat lembut dan empuk, dan wujudnya kawalan aircon khas untuk barisan kedua dan juga feature-feature premium seperti sebuah panoramic sunroof yang sangat besar. Tapi yang pasti perubahan lagi ketara anda boleh lihat dalam kabin di bahagian hadapan. Jadi di barisan hadapan sekali, perubahan paling ketara berada dengan paparan digital kembar yang ada kat hadapan ni. Yang paling penting, infotainment kat tengah tu sebab ia menggunakan kombinasi hardware dan software terbaru sekali daripada Volvo, di mana ia memberi semua yang anda inginkan lah, Apple CarPlay, Android Auto dan juga over the air software update. Jadi nak senang cerita pendek dia kat sini, tahap kecanggihan kat sini masih tinggi seperti dahulu tetapi jauh lagi tinggi. Okey, balik ke segi mekanikal pula, Volvo XC90 baru ini tiba dengan dua pilihan terkuasa bermula dengan varian B5 mild hybrid atau separa hybrid yang menggunakan enjin 2 liter 4 silinder turbo, manakala atas dia pula ada varian T8 plug-in hybrid yang juga menggunakan enjin 2 liter 4 silinder turbo petrol, tetapi ia digandingkan dengan sistem plug-in hybrid dan motor elektrik yang lebih efisien. Okey, details untuk kedua-dua powertrain ni berada di Carikas.com/news. Sekarang kita beralih ke detail paling penting sekali iaitu harga. So, XC90 varian mild hybrid harga dia mula RM418,888, manakala varian T8 plug-in hybrid pula harga dia tinggi sikit, RM434,888. Daripada semua ketiga model yang kita dah tunjuk hari ini, mana akan jadi pilihan anda? Beri pandangan anda di ruang komen di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Hi, it's me again, I'm back. Let's talk ASAP. Do you have the time? Let's talk.